Topik kita pada hari ini adalah obesiti. Obesiti biasanya ditakrifkan sebagai mempunyai terlalu banyak lemak badan. Biasanya, BMI 30 atau lebih tinggi adalah penanda aras untuk obesiti pada orang dewasa. Obesiti meningkatkan risiko masalah kesihatan yang serius. Obesiti mempunyai kesan langsung dan tidak langsung pada banyak sistem badan. Ia adalah penyakit kronik, jangka panjang dan kompleks yang boleh menjejaskan kesihatan dan kualiti hidup anda secara keseluruhan. Obesiti boleh membawa kepada keadaan kesihatan yang serius. Ia boleh menjejaskan jati diri dan kesihatan mental anda. Apakah simptom obesiti? Walaupun obesiti adalah penyakit, ia tidak menyebabkan gejala tertentu. Doktor boleh mentakrifkan obesiti dengan mengira: pertama, indeks jisim badan ataupun body mass index. BMI mengukur purata berat badan berbanding purata ketinggian badan. Doktor menggunakan BMI untuk mengklasifikasikan obesiti. Yang kedua, bentuk badan. Doktor mungkin akan mengukur lilitan pinggang anda. Klasifikasi BMI. Doktor mengklasifikasikan obesiti mengikut BMI anda. Terdapat 3 kelas umum obesiti yang digunakan oleh pihak hospital untuk menentukan langkah yang boleh anda ambil untuk menurunkan berat badan. Kelas-kelas tersebut ialah obesiti kelas 1, iaitu BMI 30 hingga kurang daripada 35 kg per meter persegi. Obesiti kelas 2, BMI 35 hingga kurang daripada 40 kg per meter persegi. Obesiti kelas 3, BMI 40 ke atas kilogram meter persegi. Apabila anda berfikir tentang skala BMI, penting untuk diingatkan bahawa skala BMI tidak meramalkan risiko masalah kesihatan tertentu dengan tepat. Ukur lilit pinggang. Bahagian mana anda membawa berat tambahan mungkin menjadi tanda bahawa anda mempunyai lebih banyak risiko masalah kesihatan yang disebabkan oleh obesiti. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC United States menyatakan lilitan pinggang lebih daripada 35 inci pada wanita atau 40 inci pada lelaki boleh menjadi faktor risiko penyakit kardiovaskular atau diabetes jenis 2. Apakah yang menyebabkan obesiti? Pada tahap yang paling asas, obesiti berlaku apabila anda mengambil lebih banyak kalori daripada yang boleh digunakan oleh badan anda. Banyak perkara memainkan peranan mengapa anda boleh makan lebih banyak makanan daripada keperluan badan anda. Pertama, ubat-ubatan tertentu. Ubat yang anda ambil untuk merawat penyakit lain boleh menyumbang kepada penambahan berat badan. Contohnya ialah antidepresan, steroid, ubat antisawan, ubat diabetes dan penyekat beta ataupun beta blockers. Yang kedua, kecacatan. Orang dewasa dan kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan fizikal dan pembelajaran paling berisiko untuk obesiti. Halangan fizikal dan kekurangan pendidikan khusus dan sumber boleh menyumbang kepada masalah ini. Tabiat makan. Mengambil lebih banyak kalori daripada keperluan badan anda, makan makanan ultra processed, makanan dan minuman tinggi gula dan makanan dengan jumlah lemak tepu yang tinggi boleh menyebabkan berat badan berlebihan. Genetik. Kajian menunjukkan penghidat obesiti membawa gen spesifik iaitu obesity susceptibility genes ataupun gen kerentanan obesiti yang memberi kesan pada selera makan. Tidak jelas sama ada orang yang mempunyai berat badan berlebihan mempunyai jenis genetik yang sama. Kurang aktiviti fizikal. Jumlah masa skrin yang tinggi seperti menonton TV, bermain permainan video atau menghabiskan masa dengan telefon mudah alih atau komputer rimba anda. Ini mengurangkan masa yang anda ada untuk aktiviti fizikal. Kurang tidur. Kehilangan sekurang-kurangnya 7 jam tidur boleh menjejaskan hormon yang mengawal keinginan lapar, stres ataupun tekanan. Otak dan badan anda bertindak balas terhadap tekanan dengan menghasilkan lebih banyak hormon seperti kortisol yang mengawal rasa lapar. Apabila anda tertekan, anda lebih cenderung untuk makan makanan tinggi lemak, tinggi gula ataupun makanan selesa yang badan anda simpan sebagai lemak tambahan. Isu kesihatan tertentu. Penyakit seperti sindrom metabolik dan sindrom ovari polycystic ataupun polycystic ovary syndrome boleh menyebabkan kesan sampingan seperti penambahan berat badan. Isu kesihatan mental seperti kebimbangan dan kemurungan boleh menyebabkan makan makanan berkalori tinggi yang mengaktifkan tumpuan keseronokan ataupun pleasure center dalam otak anda. Apakah komplikasi obesiti? Obesiti menjejaskan tubuh anda dalam pelbagai cara. Contohnya,
Ia boleh menyebabkan perubahan metabolik yang meningkatkan risiko penyakit serius. Obesiti juga mempunyai kesan langsung dan tidak langsung terhadap kesihatan anda secara keseluruhan. Pertama, perubahan metabolik. Metabolisme anda ialah cara badan anda menukar kalori kepada tenaga untuk mengaktifkan badan anda. Apabila badan anda mempunyai lebih banyak kalori daripada yang boleh digunakan, ia menukar kalori berlebihan kepada lipid dan menyimpannya dalam lemak badan anda. Apabila anda kehabisan tisu untuk menyimpan lipid, sel-sel lemak itu sendiri menjadi membesar. Sel lemak yang diperbesarkan merembeskan hormon dan bahan kimia lain yang menyebabkan keradangan ataupun inflammation. Keradangan membawa kepada rintangan insulin, jadi badan anda tidak boleh menggunakan insulin untuk menurunkan gula dan lemak dalam darah anda. Tahap gula dan lemak yang tinggi dalam darah anda membawa kepada tekanan darah tinggi. Digabungkan, keadaan ini membawa kepada sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah faktor biasa dalam obesiti. Sindrom ini juga meningkatkan risiko anda mendapat penyakit seperti penyakit kardiovaskular ataupun penyakit saluran darah. Mengalami obesiti meningkatkan risiko anda untuk penyakit kardiovaskular termasuk penyakit arteri koronari, kegagalan jantung kongestif, serangan jantung dan strok. Penyakit hati berlemak. Lemak berlebihan yang beredar dalam darah anda sampai ke organ hati yang bertanggungjawab untuk menapis darah anda. Apabila hati anda mula menyimpan lemak berlebihan, ia boleh menyebabkan keradangan hati kronik ataupun hepatitis dan kerosakan hati jangka panjang ataupun sirosis. Batu hempedu. Paras kolesterol darah yang lebih tinggi boleh menyebabkan kolesterol terkumpul dalam pundi hempedu anda yang meningkatkan risiko batu karang kolesterol dan penyakit pundi hempedu. Penyakit buah pinggang. Tekanan darah tinggi, kencing manis dan penyakit hati adalah antara penyumbang paling biasa kepada penyakit buah pinggang kronik. Diabetes jenis 2. Mengalami obesiti secara khusus meningkatkan risiko diabetes jenis 2 anda. Secara statistik, obesiti meningkatkan risiko kematian peramatan anda dari semua jenis penyakit. Kajian menunjukkan anda boleh mengurangkan risiko itu dengan menghilangkan walaupun sedikit 5% hingga 10% daripada berat semasa anda. Direct effects ataupun kesan langsung. Lemak badan yang berlebihan boleh menyesatkan organ sistem pernafasan anda dan memberi tekanan pada sistem muskuloskeletal anda. Ini menyumbang kepada sakit sendi, asma, sakit pinggang, sindrom hypoventilasi obesiti, apnea tidur ataupun kerap berhenti bernafas apabila tidur. Mempunyai obesiti meningkatkan risiko keadaan dan penyakit seperti kanser tertentu termasuk esophagus, pankreas, kolorektal, payudara, rahim dan ovari, kemurungan dan gangguan mood, kemandulan wanita dan komplikasi kehamilan, isu dengan ingatan dan kognisi termasuk peningkatan risiko penyakit Alzheimer dan demensia. Pengurusan dan rawatan. Bagaimanakah obesiti dirawat? Doktor anda akan bekerjasama dengan anda untuk mencari plan penurunan berat badan yang sesuai untuk anda. Memandangkan setiap orang adalah berbeza, mungkin memerlukan beberapa percubaan untuk mengetahui terapi mana yang paling berkesan. Ubah apa yang anda makan. Anda unik, ini bermakna perubahan pemakanan perlu sesuai dengan anda. Terdapat cara untuk menghidang makanan yang sihat seperti pemakanan yang terbukti secara saintifik seperti diet Mediterranean atau diet DASH. Pemakanan ini tidak seperti diet lain yang mempunyai sekatan dan aspek negatif. Ia lebih seperti satu set garis panduan positif yang boleh membantu anda memenuhi matlamat pemakanan anda. Menghidupkan aktiviti dalam hari anda. Aktiviti fizikal membakar kalori dan terdapat banyak cara untuk meningkatkan aktiviti anda. Sokongan kesihatan mental. Kaunseling, kumpulan sokongan dan terapi tingkah laku kognitif CBT boleh membantu menyokong perubahan positif. Mereka juga boleh membantu anda menguruskan tekanan dan menangani faktor emosi dan psikologi yang mungkin menjejaskan anda. Ubat untuk penurunan berat badan. Doktor anda mungkin mengesyorkan agar anda menambah ubat pada pelan penurunan berat badan anda. Ubat-ubatan bukanlah jawapan keseluruhan untuk penurunan berat badan, tetapi ia boleh membantu menanganinya dari sudut lain. Contohnya, penahan selera boleh memintas beberapa laluan ke otak anda yang menjejaskan rasa lapar anda. Ubat berikut mempunyai kelulusan pentadbiran makanan dan ubat FDA United States sebagai rawatan obesiti. Bupropion naltrexone boleh mengurangkan craving ataupun nafsu makan dan pengambilan makanan. Agonis GLP-1
Mengawal selera makan membuatkan anda berasa kenyang lebih awal dan mungkin menurunkan gula dalam darah anda. Ozempic ialah contoh agonis LGP1. Semaglutide atau tirzepatide menyekat selera makan. Doktor boleh menggabungkan ubat ini dengan agonis GLP-1. Liraglutide mengurangkan selera makan dan melambatkan penghadaman. Orlistat mengurangkan penyerapan lemak dari usus anda. Phentermine topiramate mengurangkan rasa lapar. Phentermine mengurangkan selera makan anda. Ia diluluskan untuk digunakan selama 3 bulan pada satu masa. Pembedahan untuk penurunan berat badan. Jika anda mempunyai obesiti kelas 3, pembedahan bariatrik mungkin menjadi pilihan untuk anda. Prosedur pembedahan bariatrik berfungsi dengan mengubah sistem pencernaan anda, biasanya perut anda dan kadang-kadang juga usus kecil anda, untuk mengawal jumlah kalori yang anda boleh ambil dan serap. Mereka juga boleh mengurangkan isyarat kelaparan yang bergerak dari sistem pencernaan anda ke otak anda. Bolehkah obesiti dicegah? Mencegah obesiti adalah lebih mudah daripada merawatnya. Ini kerana badan anda menguruskan jisim badan dengan menukar gia apabila ia mengimbangi isyarat kelaparan dengan jumlah tenaga yang anda gunakan daripada aktiviti harian anda. Apabila badan anda menetapkan set point tinggi yang baru, ia menganggap itu sebagai berat asas baharu anda. Set point baharu itu akan meletakkan berat badan anda lebih tinggi pada skala atau kadar BMI. Teliti tabiat anda dan buat perubahan yang sewajarnya sekarang boleh membantu anda mencegah obesiti pada masa hadapan. Berikut adalah beberapa contoh. Buat perubahan kecil. Adakah anda mempunyai tabiat snack harian seperti minuman manis yang tinggi kalori? Hanya 150 kalori tambahan sehari boleh mengumpul sehingga 10 paum tambahan dalam setahun. Itu sama dengan saiz snack keripik kentang atau hanya 2 biskut sandwich. Pertimbangkan untuk gantikan tabiat ini. Tambah aktiviti fizikal. Sebagai alternatif, fikirkan perkara yang anda boleh lakukan untuk menggunakan 150 kalori yang berlebihan dalam sehari dengan mencari aktiviti yang sesuai untuk anda dan tahap kecergasan anda. Membeli dengan kesedaran. Penuhkan rumah anda dengan makanan sihat dan simpan makanan manis untuk majlis-majlis tertentu apabila anda keluar. Pupuk budaya sihat. Kurangkan masa skrin anda, pergi keluar dan dapatkan udara segar, urus tekanan anda dan cuba dapatkan tidur yang mencukupi untuk memastikan tahap hormon anda terkawal. Fokus pada perubahan positif dan aktiviti sihat. Terima kasih kerana menonton channel Kesihatan Malaysia. Sila subscribe, like dan share video ini.